أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dihormati, saya memperingatkan diri saya sendiri khususnya dan sidang Jumaat sekalian agar kita sentiasa menginsafi diri bahawa hakikatnya diri kita semua semakin hampir untuk dijemput menemui Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berfikir, sudah cukupkah bekalan kita untuk menemuinya? Oleh sebab itu, tiada cara lain untuk membuat persediaan ini dan janganlah bertangguh-tangguh lagi. Marilah sama-sama kita meningkatkan usaha mentaati segala perintah Allah dan berusaha bersungguh-sungguh menjauhi dan meninggalkan segala larangannya. Muslimin, mukminin yang dirahmati Allah. Allah telah menjadikan berbagai perkara yang menjadi tarikan naluri dan keinginan hati dan perasaan manusia. Merangkumi perempuan-perempuan, anak pinak, harta benda, perhiasan emas dan perak, keenderaan, unta, lembu, kambing dan ternakan, unta, lembu, kambing dan biri-biri, dan tanaman. Segala perkara ini adalah nikmat anugerah Allah kepada hamba-Nya. Lantaran kasih sayang Allah kepada kita yang wajib kita syukuri, Allah tidak mengharamkan sama sekali kita menikmati segala nikmat-Nya, melainkan kita sendiri yang menggunakannya secara melampaui batas serta melanggar larangan Allah. Muslimin, mukminin yang dirahmati Allah, antara nikmat terbesar dan terindah dan yang dinyatakan Allah adalah pasangan yang menawan dan mencuri hati dan perasaan masing-masing. Alangkah indahnya hidup dipenuhi kasih sayang, kerana kasih sayang akan memberikan kekuatan kepada seseorang. Islam meraihkan naluri manusia yang sentiasa dahagakan kasih sayang. Dengan mensyariatkan perkahwinan agar kasih sayang itu sentiasa mekar dalam suasana suci dan penuh keberkatan. Tuan-tuan sekalian, dunia barat tidak ketinggalan mempromosikan kasih sayang dengan cara mereka sendiri, sehingga lahirnya apa yang dinamakan Hari Valentine yang disambut pada 13 Februari setiap tahun. Valentine adalah nama seorang pendeta Nasrani yang hidup di abad ke-3 Masehi. Penganut Kristian menggunakan hari ini untuk mengenang padri yang mereka anggap sebagai tokoh. Ensiklopedia Katolik menyebut 3 riwayat berkaitan Valentine, tetapi yang paling terkenal adalah apa yang disebut sebagai kitab mereka yang menyatakan bahawa pendeta Valentine hidup pada abad ke-3 Masehi pada masa pemerintahan Maharaja Rom Claudius II pada 14 Februari 270 Masehi.
Maharaja ini menjatuhkan hukuman mati ke atas pendeta tersebut kerana menentang pemerintahannya. Riwayat lain menyatakan Maharaja memandang bahawa askar bujang lebih sabar dalam peperangan berbanding mereka yang sudah berkeluarga. Para suami selalu berusaha menolak untuk pergi berperang. Oleh kerana itu, Maharaja mengeluarkan perintah yang melarang perkahwinan. Akan tetapi, Pendeta Valentine menentang perintah itu dan tetap melakukan perkahwinan di gerejanya secara sembunyi. Hingga diketahui pemerintah lalu memerintahkan penangkapan terhadap pendeta itu dan memenjarakannya. Dalam penjara, pendeta berkenaan telah berkenalan dengan seorang gadis, putri salah seorang penjaga penjara. Gadis itu mengidap satu penyakit. Lalu bapanya meminta kepada pendeta agar mengubatinya. Setelah diubati, tak lama kemudian gadis itu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala sembuh sebagaimana yang diceritakan dalam riwayat itu. Dan pendeta itu jatuh cinta kepadanya. Sebelum hukuman, pendeta telah mengirim kepada si gadis itu satu surat yang bertulis dari yang tulus Valentine. Riwayat ketiga menyebut bahawa suatu ketika agama Nasrani tersebar di Eropah. Terdapat satu bentuk ritual keagamaan di salah satu kampung yang menarik perhatian para pendeta, di mana para pemuda desa berkumpul di pertengahan bulan Februari dalam setiap tahun. Mereka mencatat seluruh nama gadis desa lalu memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Setiap pemuda diberi kesempatan untuk mencabut satu nama. Dan nama gadis yang keluar itulah yang akan menjadi kekasihnya sepanjang tahun itu. Mereka itu terus mengirim kepada si gadis sepucuk surat tertulis di atasnya dengan menyebut nama Tuhan Ibu, aku kirim kepadamu surat ini. Hubungan cinta ini berlanjutan sehingga melewati 1 tahun. Para pendeta memandang bahawa ritual tersebut dapat mengukuhkan akidah orang-orang Rom dan mereka menyadari bahawa ritual itu sukar untuk dihapuskan. Oleh itu mereka menetapkan untuk mengubah kalimah yang diucapkan pada para pemuda itu dari dengan menyebut nama Tuhan Ibu menjadi dengan menyebut pendeta Valentine. Sebab ia adalah simbol Nasrani dan dengan cara itu mereka dapat mengaitkan para pemuda ini dengan agama Nasrani. Ada yang menyebut sejarah sambut hari kekasih termasuk yang dikaitkan dengan pesta sambut Rom kuno. Pesta sambutan Rom kuno sebelum kedatangan agama Kristian. Kisah mubalik Kristian, Saint Valentine dan juga sempena musim mengawan burung pada 14 Februari. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Apapun sejarah yang disebutkan, tidak ada satu pun yang berkisar tentang kehidupan umat Islam. Malah kesemuanya berkait rapat dengan pendeta Kristian yang sedikit sebanyak akan melibatkan persoalan akidah
dan kepercayaan umat Islam terhadap Allah dan Rasulnya. Inilah yang menyebabkan muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali yang ke-71 yang bersidang pada 22 hingga 24 November 2005 telah membincangkan hukum orang Islam menyambut perayaan Hari Valentine ini. Muzakarah berpandangan bahawa ajaran Islam amat mengutamakan kasih sayang, namun tidak ada hari tertentu di dalam Islam bagi meraihkannya. Oleh itu, muzakarah bersetuju memutuskan bahawa amalan merayakan Valentine's Day tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Roh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat adalah bercanggah dan dilarang oleh Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Al-Baqarah ayat 165. Maksudnya, walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah, dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman, yakni syirik, yakni orang yang menyembah selain Allah itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah amat berat azab siksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Sejarah Valentine's Day tidak ada langsung berkaitan dengan Islam. Amalan budaya dan hasrat perayaan ini mempunyai unsur-unsur Kristian yang bercanggah dengan Islam, di mana Islam tidak ada hari tertentu bagi meraihkan kekasih atau kasih sayang. Islam sangat menitik beratkan soal kasih sayang, dan setiap hari di dalam Islam adalah hari kasih sayang. Islam menolak konsep kasih sayang yang terkandung dalam Valentine's Day kerana unsur-unsur ritual keagamaan yang diamalkannya
boleh menggugat akidah Islam, hukum Islam jelas dan dalam hal melarang umatnya meniru dan menyerupai budaya dan cara hidup orang bukan Islam. Ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya, daripada Ibn Umar berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Riwayat Abu Daud. Sebahagian dari kita malah meraihkan Valentine's Day dengan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Islam. Gejala seperti ini sekiranya tidak dibendung akan merosakkan generasi umat Islam akan datang. Ianya bukan semata-mata disebabkan maksiat zahir yang dilakukan, malah boleh menjejaskan akidah umat Islam jika tersilap dalam akidah kita pada membesar dan meraihkannya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa sabbithum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansurid du'ata wal mujahidin. Allahumma dammir kafarata wal musyrikin wa ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma azibil kafarata alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rasulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum. وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم بقدرتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم وفق سلطان أزلان محب الدين شاه ابن المرحوم سلطان يوسف عز الدين شاه غفر الله له بما تحب وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.